Emas sebagai duit antarabangsa. Saya ada satu kisah benar nak saya ceritakan. Ini saya dapat dari mentor saya. Ada seorang kenalan beliau yang berasal dari Aceh. Dia lari ke Malaysia meninggalkan Aceh pada tahun 1990-an ketika peperangan berlaku antara Aceh dan kerajaan Indonesia. Dia salah seorang bekas anggota tentera gabungan Aceh Merdeka. Ketika namanya disenarai hitam oleh tentera Indonesia, dia buat keputusan untuk lari ke Malaysia. Sebelum berangkat, ibunya membekalkan barang kemas yang beratnya sekitar 20 gram. Dan itulah harta yang dia bawa bersama untuk memulakan hidup di Malaysia. Sampai di Malaysia, dia menggadaikan emas tersebut bagi mendapatkan pinjaman sebagai modal memulakan bisnes. Hasil dari bisnes itu, dia berjaya menebus kembali emas yang digadainya. Sekarang bisnesnya sudah berkembang dan bertemu jodoh dengan rakyat Malaysia. Apa yang mengujikan saya? Katanya emas yang dia bawa lari pada tahun 1990-an dahulu masih ada di tangannya sehingga hari ini. Wow, beginilah emas. Bawalah ke mana pun, emas tetap berharga. Sebab emas duit antarabangsa. Kalau duit ringgit kita, belum tentu mana-mana negara yang nak. Sampai suatu ketika dulu, ada negara yang tak nak terima duit ringgit kita. Jadi, simpan emas hari ini. Kita sudah bersedia dengan international money.